Soalan yang pertama dulu, apa expectation orang-orang macam ni bila mereka bercinta dengan pasangan sejenis? Alright, setengah orang ingat, oh kau takkan ada anak pun, kau bukan ada rahim pun, kau tak boleh ke mana pun. Sebenarnya kami tak nak ke mana-mana. Golongan macam kami ni adalah golongan yang butuh kasih sayang. Ya, bukan butuh benda lain ya. Mak guna kata ayah agak dia orang macam ni kurang kasih sayang kadang-kadang. Mereka dibuang keluarga. So mereka mencari tempat untuk berpaut. Berpaut bukan maksud nak menggunakan dari segi wang ringgit. Dia nakkan kasih sayang, tempat nakkan belayan. Yelah dekat luar korang mesti tak nak terima dia. Korang mesti hina-hinakan dia. Jadi bila ada orang yang menyayangi diri dia, yang bawa dia dibawa kata bumbung dia, of course dia akan terlindung. Jadi dia rasa itu adalah perlindungan. Dia rasa oh dalam banyak orang yang membenci, ini orang yang sayang aku. Jadi kalau jalan ke mana, memang tak ke mana-mana, tapi there's a say, kita treasure the moment selagi moment tu ada. Andai kata tidak ada dah moment itu, sayonara, bye-bye lah. Kalau setakat itu. So kerana kurangnya kasih sayang tu, bila ada kita akan grab.